Bagi kami adalah merupakan father figure lah pada kami. Kehilangan tu dirasai. Kita ambil kira beberapa tahun kebelakangan ni kebanyakan daripada senior-senior ABIM dulu meninggal dunia. Mula dengan almarhum Siddiq Fadil, Presiden ABIM yang ketiga, Ustaz Razali Nawawi yang pertama, dan beliau antara yang menyusul. Saya fikir ini satu lagi kehilangan permata berbahagia untuk ummah. Kehilangan bukan saja bagi kami yang rasa, tapi saya personally dapat mesej daripada seluruh teman-teman daripada seluruh dunia juga yang turut menghantar ucapan takziah lah. Saya tak langsung memberi gambaran bahawasanya figure almarhum Dr. Manuti dia bukan saja orang yang orang kata punyai jejak dan juga sumbangan kepada kita yang ada dalam negara, tapi di seluruh dunia. Kerana yang saya rasa ini antara sumbangan yang insyaAllah akan selamanya dirindui lah. Kekuatan yang ada pada beliau dalam keadaan sakit pun, saya ingat terakhir waktu saya hadir menziarahi beliau di Hospital Sedang, beliau sebutkan bahawasanya beliau nak supaya ada kekuatan untuk terus membaca Quran, mengulang kaji hadis dan juga pembacaan, walaupun dia dah tahu dia tak boleh mampu untuk baca, tapi itu yang sesuatu yang dia rindukan lah. Dipesan juga pada kita yang kebanyakan orang Malaysia ni supaya kurangkan makan gula tu, benda yang dia selalu sebut jugalah. Saya